Assalamualaikum. Bismillah, Alhamdulillah. Pada hari ini kita berada hari yang ketiga daripada Ramadan. Mungkin kita berfikir apakah laluan ataupun jambatan yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berada di seberang dan kita berada di seberang sini. Di sana ada jambatan yang boleh menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu riwayat yang telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adab Mufrad, menyebutkan berkenaan dengan kisah seorang lelaki yang telah membunuh seorang wanita. Lalu dia berjumpa dengan Ibnu Abbas dan bertanya apakah ada jalan taubat kepadanya. Ibnu Abbas berkata kepadanya, adakah mak kau masih hidup? Dia kata tidak ada. Maka Ibnu Abbas, bertaubatlah engkau kepada Allah, lalu engkau lakukan ketaatan sebanyak mungkin. Perawi riwayat ini atau lalu berjumpa Ibn Abbas dan dia bertanya, wahai Ibn Abbas, kenapa kamu berkata begitu? Maka kata Ibn Abbas, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allahi min birri walidati. Sesungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang boleh membawa seseorang itu dekat pada Allah Azza wa Jalla selain daripada berbakti kepada ibunya. Di Ramadan yang mulia ini, gunakanlah saat yang berbakti ini untuk kita membina jambatan agar kita dapat berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang yang membuat bangunan ibadat yang bagus, yang hebat, orang yang tidak ada jambatan. Orang ramai manusia yang mempunyai bangunan yang hebat, tetapi mereka tidak dapat menyeberangi sungai yang luas itu kerana tidak ada jambatan. Jambatan itu ialah bir walidati. Buat baik kepada ibu kita. Pulanglah, ziarahlah mereka, berilah kegembiraan pada mereka. Agar dengan ini dapat kita membina jambatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.